Nak jadi presiden atau Perdana Menteri, itu keutamaan orang politik, bukan nasib rakyat. It's for themselves. Mereka rakus, tamak dan taksub dengan jawatan dan kuasa. Demikian tempelak seorang pemerhati politik susulan polemik Hala Tuju bekas Timbalan Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang dikaitkan dengan usaha mencari rumah baharu selepas konflik dalaman parti itu. Pemerhati menekankan jika benar mahu memperjuangkan orang Melayu, langkah paling logik bagi Hamzah bersama-sama dengan 19 ahli Parlimen Bersatu yang dipecat ialah berjumpa dengan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan berunding untuk kembali ke parti keramat itu, bukannya melompat ke parti lain atau mencatur agenda sendiri. Pemerhati menempelak orang Melayu kini ditekan habis-habisan, dipinggirkan dari politik hingga ekonomi sehinggakan mereka tiada ruang serta peluang dan yang tinggal hanyalah penindasan. Tegasnya hakikat yang perlu ditelan walaupun komuniti India kurang 8% populasinya, namun mereka menguasai ekonomi jauh melebihi masyarakat Melayu yang merupakan majoriti di negara ini. Lebih teruk, sindir pemerhati, golongan Cina berkuasa mutlak mengawal ekonomi negara, meninggalkan Melayu terus terhimpit, terpinggir seolah-olah tiada ruang untuk bertahan atau hidup dalam ekonomi sendiri. Bagi pemerhati, walaupun orang Melayu majoriti 70%, tetapi ekonomi mereka terus terkebelakang dikawal oleh China dan India. Tambahnya, spekulasi kemungkinan kem Hamzah menyertai atau mengambil alih Barisan Jemaah Islamiyah se-Malaysia berjasa hanya menguatkan tanggapan bahawa politik Melayu kini berlegar soal jawatan dan kuasa, bukannya agenda rakyat. Pemerhati menegaskan rakyat kini semakin celik menilai bahawa banyak gerakan politik mutakhir ini hanyalah berpaksikan perebutan kuasa, tamak jawatan, taksubkan pangkat dan bukan perjuangan tulen membela bangsa.